وسهلا يا رمضان المبارك، جئت بالرحمة والمغفرة والبركة. Selamat datang wahai Ramadan yang mulia, datang bersama rahmat, keampunan dan berkat. Datangnya Ramadan untuk menghidupkan pikiran, hati dan jiwa dengan rasa bertuhan ya Ramadan. Datangnya Ramadan memeriahkan jiwa dengan rasa kehambaan, rasa kerdi di hadapan Tuhan. Dengan rasa takut dan cintakan Tuhan, rasa bertuhan disuburkan, rasa kehambaan ditingkatkan ya Ramadan. Juga menghidupkan jiwa, bertimbang rasa, berkasih sayang sesama manusia, simpati kepada yang derita, yang tak punya apa-apa. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, Jika birrahmah wal maghfirah wal barakah. Selamat datang wahai Ramadan yang mulia, datang bersama rahmat, keampunan dan berkat. Janganlah Ramadan hanya pesta makan dan minum, janganlah Ramadan tidur saja di siangnya. Janganlah Ramadan hanya berbual bergelak ketawa, namun ibadahnya kurang, ibadahnya hambar. Ramadan bukan sekadar menghidupkan malamnya, siang lapar, dahaga dan keletihan. Ramadan bukan sekadar meriah ibadah luaran, yang penting jiwa meriah dan dihidupkan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan al-mubarak, Jika birrahmah wal maghfirah wal barakah. Selamat datang wahai Ramadan yang mulia, datang bersama rahmat, keampunan dan berkat. Jadikan Ramadan siang berpuasa malam tarawih, jadikan Ramadan membaca Quran dan bersedekah. jadikan Ramadan zikir, berdoa dan bertaubat, penuh penghayatan agar jiwa bercahaya. Rebutlah juga peluang malam Lailatul Qadar, malam terbaik dari 1000 bulan. Beriktikaflah di 10 akhir Ramadan, jika ada peluang jangan tinggalkan. Tapi kau kedatangan Ramadan Tidak pun menghidupkan jiwa. syariat lain yang
Kedatanganmu memang sangat ditunggu. Kedatanganmu rahmat berkan maghfirah, pahala digandakan, doa dikabulkan. Begitulah istimewanya kamu, mulia dan agung di sisi Tuhan. Tapi kedatanganmu, aku bimbang, aku takut kalau aku tidak dapat memuliakanmu. Aku risau kalau aku tidak dapat mengagungkanmu. Lebih-lebih lagi kalau aku yang mencemarkan kebesaranmu. Berdaya engkau dengan perbuatan burukku. Tapi tak kena rasa cuai, rasa bersalah, rasa berdosa. Tapi kedatanganmu, aku bimbang, aku takut kalau aku tidak dapat memuliakanmu. Aku risau kalau aku tidak dapat mengagungkanmu. Lebih-lebih lagi kalau aku yang mencemarkan kebesaranmu. Memperdaya engkau dengan perbuatan burukku. Orang lain terhibur setiap ketibaanmu, tapi aku pula ku bimbang selalu. Ku memohon padamu Tuhan, dengan berkat-Mu ya Ramadan, agar ku dapat memuliakanmu, agar ku dapat memuliakanmu.
Setelah kita menempuh Ramadan, bulan penuh rahmat dan berkah, jangan pula kita jadikan bulan lainnya bulan laknat. Setelah kita berada di bulan Ramadan, kita menjadi lebih baik. Jangan pula selepas Ramadan kita jadikan bulan lainnya bulan membuat jahat dan membuat maksiat. Setelah kita menempuh bulan Ramadan yang keramat, jangan pula selepas itu kita menempuh bulan-bulan kifarah. Bulan pengampunan, apakah bulan berikutnya membuat dosa berleluasa? Kemudian menunggu pula Ramadan yang akan datang. Kita cuba membuat kebaikan, selepas itu kita kotorkan semula. Kita bersikap dengan Tuhan pada bulan Ramadan. Kita bermujahadah, di bulan lainnya kita melanggar dosa apa saja. Raja berpura-pura baik, di belakang raja membuat jahat. Dengan Tuhan tidak ada istilah di depan dan di belakangnya. Kita setiap saat dan setiap detik berhadapan dengannya. Bulan Ramadan, bulan maghfirah.
marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan kau datang lagi, Ramadan membawa rahmat, membawa berkat dan magfirah. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan engkau ditunggu, setiap muslim menyambutmu dengan hati penuh rindu. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Tapi tidak semua orang pandai menyambut Ramadan, tidak semuanya mendapat rahmat, berkat dan magfirah. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Marilah sambut Ramadan dengan penuh tawadhu, pelajarilah Al-Quran, ilmunya dihidupkan. Teguhkan jiwa dengan iman, tangan menghulur bantuan, menjalinkan kemesraan. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban
bersama hati yang rindu. Kini hatiku pilu, hatiku sayu. Ramadan telah pergi dan kini Syawal pula mengganti. Tapi hatiku gelisah, hatiku resah. Selamat Hari Raya, hari untuk bersyukur padanya. Setahun sekali menyambut Syawal tiba, Aidilfitri indah diraya bersama. Selamat Hari Raya, hari untuk bersyukur padanya. Setahun sekali menyambut Syawal tiba, Aidilfitri indah diraya bersama. Kepada yang susah jangan dilupa, berilah bantuan, gembirakan mereka. Tuhan akan gembirakan kita, dunia akhirat perolehi bahagia. Selamat Hari Raya, hari untuk bersyukur padanya. Setahun sekali menyambut Syawal tiba, Aidilfitri indah diraya bersama. Ketupat lemang bersama rendang, dodol wajib pelbagai hidangan. Juadah disedia, silalah makan, tambah syukur kepada Tuhan. Selamat Hari Raya, hari untuk bersyukur padanya. Setahun sekali menyambut Syawal tiba, Aidilfitri indah diraya bersama. Bulan Syawal, bulan mulia, menutup pada ibadah puasa. Semai rasa takutkan Tuhannya, membuah rindu pada Rasulnya. Membuah rindu pada Rasulnya. Selamat Hari Raya, hari untuk bersyukur padanya. Setahun sekali menyambut Syawal tiba, Aidilfitri indah diraya bersama. Bulan Syawal, bulan yang mulia, disambut dengan penuh rasa hamba. Aidilfitri, anugerah yang
terindah daripada Tuhan untuk mereka yang bertakwa. Mohon ampun dan maaf zahir dan batin. Hari ini tidak mengapa, bergembiralah sambil bersyukur, mengagih nikmat pada yang tiada, agar mereka juga merasa bahagia di hari raya. Oh hari raya Aidilfitri, oh Aidilfitri, mengembalikan fitrah manusia, ingin kepada Allah Maha segala-galanya, ingin hidup dan mati kerananya semata, tidak lagi ditipu oleh dunia. Meskikanlah hati itu pada kami. Lebaran yang mulia ini, jadilah kita hamba yang sebenar hamba, menjelang Allah sebagai Tuhan, maha besarnya merasa hamba. Itulah kemenangan Yang sebenarnya. Aidilfitri, oh Aidilfitri, seorang hamba ingin kepada Allah Maha segala-galanya, ingin hidup dan mati kerananya semata, oleh dunia. Meskikanlah hati itu pada kami. Wah, gembiranya esok nak raya. Adik, hari raya bukan saja untuk bergembira dik, tapi yang paling penting kita berusahakan Allah dengan memuji-mujinya. Jika Ramadan melabuhkan tirainya, Syawal tiba bersama hari raya Aidilfitri, hari yang bahagia, menyambut kemenangan untuk orang bertakwa. Jika Ramadan melabuhkan tirainya, Syawal tiba bersama hari raya Aidilfitri, hari yang bahagia, menyambut kemenangan untuk orang bertakwa, menyambut kemenangan untuk orang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan lupa solat sunnah, dua rakaat, mendengar khutbah, menghidupkan jiwa, kemudian ziarah sanak saudara.
sahabat handai, jiran tetangga dan semua. Di pagi raya ini, insafi juga diri sendiri, mengenang semula segala amalan kita. Apakah Ramadan diisi dengan sebaiknya? Mohon ampunlah sebanyaknya. Moga masih ada Ramadan buat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syawal bukan untuk kita, ianya untuk mereka yang bertakwa. Kemenangan mereka berusahalah untuk beroleh nikmatnya. Syawal bila takbir memecah sunyi, bergema pujian pada ilahi. Bila takbir memecah sunyi, bergema pujian pada ilahi. Fajar Syawal bersinar kembali, umat Islam menyambut Aidilfitri. Aidilfitri hari yang bahagia, tapi nasib kita tiada sama. Setiap kali Syawal menjelma, wajah dan suasana berbeza. Ada yang suka dan ada yang duka, ada yang suka dan ada yang duka. Insaflah wahai umat manusia, jangan lalaikan dan jangan berfoya. Ingatlah mereka yang tiada, hulurkan bantuan serta banyakkan doa kepada yang hidup juga kepada yang tiada, agar hidup kita berbakti sentiasa. Agar hidup kita berbakti sentiasa. Aidilfitri hari yang bahagia, tapi nasib kita tiada sama. Setiap kali Syawal menjelma, wajah dan suasana berbeza. Ada yang suka dan ada yang duka, ada yang suka dan ada yang duka. Berpadalah menyambut hari raya, jauhkan diri dari noda dan dosa. Tanda kesyukuran di bulan yang mulia, setelah sebulan berpuasa. Renunglah amalan yang telah dibina, supaya ia tidak sia-sia. Aidilfitri lambang kemenangan, berbagai sejarah mencatatkan perjuangan umat Islam yang silam untuk dicontohi sebagai panduan. Berkorbanlah demi perjuangan Islam, agar tertegaklah kalimat Tuhan, agar tertegaknya kalimat Tuhan. Aidilfitri hari yang bahagia, tapi nasib kita tiada sama. Setiap kali Syawal menjelma, wajah dan suasana berbeza. Ada yang suka dan ada yang duka, ada yang suka dan ada yang duka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kala senja Ramadan berangsur menghilang, sinar Syawal Idul Fitri pula menjelang. Tafakurlah ketika hari gemilang, agar terbina sifat kehambaan. Takbir bergema di Idul Fitri, tasbih dan tahmid mengiringi segala nikmat mari syukuri, moga murah rezeki. Takbir bergema di Idul Fitri, tasbih dan tahmid mengiringi segala nikmat mari syukuri, moga murah rezeki. Ingatlah wahai insan, ketika merayakan hari lebaran, jangan tenggelam hayal dalam kedosaan. Renungilah, insafilah akan dirimu di sisi Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ingatlah wahai insan, jadikan takwa sebagai bekalan dalam mengarungi liku-liku kehidupan. Ubahlah mazmumah kepada mahmudah, asas kekuatan diri, hidup tiada kecundang. Takbir bergema di Idul Fitri, tasbih dan tahmid mengiringi segala nikmat mari syukuri, moga murah rezeki. Takbir bergema di Idul Fitri, tasbih dan tahmid mengiringi segala nikmat mari syukuri, moga murah rezeki. Takbir bergema di Idul Fitri, tasbih dan tahmid mengiringi segala nikmat mari syukuri, moga murah rezeki. Takbir bergema di Idul Fitri, tasbih dan tahmid mengiringi segala nikmat mari syukuri, moga murah rezeki. Takbir Di pagi Syawal ini ku terkenang wajahmu yang penuh syahdu. Oh ayah, Jika tiba bulan mulia ini, sering tergambar di wajahmu seribu rasa, sedih sayu pilu bercampur kegembiraan. kata-katamu mengenai erti hari raya yang sering dilalaikan dengan ketawa ria.
kuat. Di hari raya ini, hari untuk muhasabah diri dan menebus segala khilaf yang lalu. Apakah Ramadan diisi sebaiknya? Di pagi Syawal ini masih segar diingatanku, redup senyumanmu, namun kau sembunyikan sedihmu. Kedatangan Ramadan kau tangisi, deritanya bila ia pergi, mengenang layanan tidak menepati. Sungguh kau cemas di hati, Tak mungkin dapat ku lupakan pesananmu tentang sabda baginda Nabi junjungan mulia. ramai yang Puasa tiada baginya ganjaran pahala selain lapar dahaga. Sepatutnya Ramadan disambut dengan sepenuh hati dan perginya pula ditangisi. Begitulah pesanmu agar Ramadan dihayati. Diri kau tiada sama diriku ini di sisi. Cuba menyelami rasa itu agar ku juga tidak sia-siakan Ramadan dan Syawal. Kini Syawal datang lagi tanpamu di sisi, hanya tinggal pesan, segalanya akan ku ingati selalu. Oh, ayah.